Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama diberi Muhammad Ahmad Zafri bin Farquhar Anwar dari Sekolah SMK Majidi Baru 2. Kod sekolah kami ialah JEA 1097. Hari ini saya akan mengupaskan tentang 5 ciri murid sejahtera. Yang pertama, ciri murid sejahtera ialah kesihatan fizikal yang baik. Contohnya, mengamalkan pemakanan yang seimbang, tidur yang secukupnya dan bersenam secara teratur. Selain itu, menjaga kebersihan diri daripada persekitaran supaya badan kekal cergas, bebas daripada penyakit dan boleh belajar dengan lebih fokus. Yang kedua, ciri murid sejahtera ialah emosi dan mental yang stabil. Contohnya, berfikiran positif, meyakini diri serta pandai mengawal perasaan sedih maupun marah. Di samping itu, tidak mudah putus asa apabila gagal dalam sesuatu hal dan boleh menerima teguran dengan hati yang terbuka. Yang ketiga ialah hubungan sosial yang harmoni. Murid yang sejahtera adalah murid yang sentiasa menghormati ibu bapa, guru dan orang yang lebih tua. Sentiasa bersikap sopan santun serta bergaul mesra dengan rakan-rakan. Mereka juga boleh bekerjasama, bersikap tolak ansur dan menjauhi perbuatan buli atau sebarang pergaduhan. Seterusnya, ciri murid sejahtera yang keempat adalah mengamalkan nilai murni dan tingkah laku yang baik. Mereka sentiasa bersikap jujur, bertanggungjawab atas setiap tugasan dan sentiasa mematuhi peraturan sekolah. Selain itu, mereka juga menjauhi segala tabiat buruk seperti merokok, konten kelas dan penyalahgunaan data. Yang kelima atau yang terakhir, semangat belajar yang tinggi dan keseimbangan hidup. Murid yang sejahtera adalah murid yang rajin menuntut ilmu serta pandai membahagikan masa antara pelajaran, rehat dan aktiviti yang berfaedah. Murid sejahtera juga mempunyai cita-cita yang jelas dan tidak mengabaikan tanggungjawab agama serta keluarga. Begitulah tadi 5 ciri murid sejahtera. Semoga kita semua dapat menerapkan 5 ciri tersebut dalam diri kita.